Alhamdulillah, kita dah sampai di Pekan Banting di Medan Selera lah, di Pekan Banting ni. Wah, nampak ramai orang ni. Hari ni hari Sabtu. Wah, ramai. Kita sebenarnya nak ke Pekalan Balak di Banting, di Melaka. Jadi kita keluar daripada Sarjana ni dalam pukul 8 dan sampai ke Pekan Banting lah, ke Medan Selera ni. Dan kita sarapan dulu lah. Wah, nampaknya orang ramai. Dia kata nasi lemak sotong ni sedap ni. Itu yang kita datang makan kat sini ni. Minum Haji Okey, Alhamdulillah. Okey. Saya pun nak kuah kacang. Ada satu tak? Daging kan? Sotong, ayam sambal, telur goreng, kerang. nasi lemak habis dah kak? Ada? Saya notop. Wah, sini yang popular ni nasi lemak sotong ni. Nasi lemak lauk sotong. Nasi lemak sotong. Dia asing, dia punya lauk. Warung Kaleha, nasi lemak sotong. Wah, sini banyak nasi lemak sotong ni pun. Tulisan Pak Musa ni pun sama juga. Kita akan menyeberangi sungai Linggi menyeberang ke arah Lukut. Bawa motor sekali lagi. Naik motor. Lepas tu daripada Lukut tu terus pergi ke Daripada JT Lukut tu, dia panggil JT Lukut lah. Kita akan terus ke Lukut lah. yes. Lepas tu terus ke Polisen lah. Kita akan naik feri feri menyeberang sungai ni ke sebelah sana je. Masalah ada. Patut masuk keluar kan. Ni kat mana ni bang? Ni Sungai Pelik. Sungai Pelik. Oh, nak menyeberang ke sana je. Kenapa kita pergi sana Man? Kita Lukut. pergi Lukut. Oh, shortcut Nak ke Lukut, nak ke PD boleh terus ke satu situ lah. Kita naik feri ni. Pergi sampai ke sana. Pokok kayu bakau. Sungai Pelik ni, Sungai Pelik. Kerja tak tahu ni apa ni Ajib. Tak tahu.
Empat. Baik. Baik. Susun tepi. Baik. Boleh 4. Baik. Atau tu masuk sana pun boleh. Masuk sana. Balik boleh. Masuk sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan masuk. Okey. Ya, sudah masuk. Boleh jalan ha? Yeah. Ini betul rare dia. Kalau kita ikut darat, lagi jauh kan? Jauh. Apa? Kalau ikut darat, jauh sikit lah. 20 kilo jauh. Kita menyeberang ni lebih kurang daripada 5 minit lah. Dia kata daripada Banting ni boleh Ikut darat. tembus ke Lukut. 20 kilo lah. Jadi jalan macam jalan shortcut lah ni. Ini kira shortcut lah atau okey ya? Shortcut. Ini Sungai Sepang. Sungai Sepang. Ya, ini Sungai Sepang. Sebelah sini, ini kiri kan, sini Selangor. Selangor. Sungai Pelek. Sungai Pelek. Sebelah sini Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Bukit Peranduk. Bukit Peranduk. Sini Simparan lah. Sempadan yes. Simparan. Ini Sungai Sepang. Ni kira shortcut lah mau potong pergi sana, Ini pergi sungai lah, Negeri ikut Sembilan. sungai. Kalau ikut jalan besar lebih 20 kilo lah. Oh, Ini bisa lah bang? Petrol. Petrol. Bisa lagi hangkang. Hangkang. Motor ini motor 3 ringgit lah. Besar ni lah. Itu orang 1 ringgit lah. Oh. Dulu 7 sen. Ini baru naik 1 minggu. Oh 70 sen. Nanti kalau sampai du kosan, kalau kosan tu hidau enjing, boleh maju, boleh jalan. Ini stand kasih beli. Nanti ya. Hidau enjing. Okey. Ya. Okey, boleh. Yes.
Kita dah tiba di PD Waterfront Foundation berehat sebentar untuk menikmati angin laut. Untuk menikmati angin laut berehat sekejap lah. Angin laut, elok-elok tu. Healing. Aman kita rehat dulu Man. Kita rehat dulu, tepat, kena kopi. Bau jalan sambung. Gila. Wah, waktu sekarang pukul 11.15 tengah hari. Sorry, pagi lah 11.05 pagi lagi. Tapi yalah, cuaca panas. Tapi saya bila berangin. Berangin lagi. Sedap kan? Alhamdulillah. Berehat sebentar. Nanti kita tengok. Kita Bluetooth, ambil masa dalam telefon. Boleh ambil. Oh, boleh record kamera ni Man? Rekod. Tapi kena Bluetooth dalam telefon. Oh. Scam lah. Dia scam lah. Okey, kita dah di Pangkalan Balak di Selera Bonda, asam pedas pantai. Kita makan dulu. Daripada PD tadi lebih kurang dalam sejam Ahmad Lebih sejam daripada PD tadi. Gerak jalan very relax sampai di Pangkalan Balak di Selera Bonda. Jom kita makan dululah. Mari pilih tempat dulu. Pilih tempat, cari makannya. Ada Man, ikan bakar Man? Udah. Udah. Kalau sampai dah kena order. Oh, sampai dah tunggu. Mana Ji? Asam pedas di situ. Wah, taruh ais dah lah. Baru tahu dengan ais ni. Ayo. Banyak lauknya di sini. Ikan apa ni? Ikan apa itu? Ikan pari. Ikan pari bakar. Mari kita makan dulu. Best. Tengok pari bang Tak bisa kelam. Jadilah makan. Ada 9 kali itu. Tiga siang. Tadi. Nanti makan itu lah. Sebelum sampai waktu berada dia sudah keluar. Satu lagi. Dekat yang 3 dah. Jom pari asam pedas. Dekat ini kita 3. Yes.
Berapa bagi notis? Bulan bagi notis lah. Sekian dari bulan. Lorong belakang. Betul dia bagi tahu. Dia cakap mana keluar surat notis. Oh dah kita baca pengurusi lah. Mana ada aku cakap. Diorang ini hari mai pagi baru keluar. Pagi kan yang guru kan. Guru ni tu darah kejunan dah. Mana tu? Darah kan. Cikgu Dani. Cikgu Dani yang guru. Mana cakap benda? Orang belakang semua saya sudah sewa. Bukan sewa. Sudah tukar nama tau. Selera border. Day by day we push away, never stop, we find our way, move so fast we make it last, chasing time, it's running past, we race the sun, no time to stray, burning bright, we light the day, through the fire come what may, keep the rhythm all the way. Okey, kita dah sampai di Kemunting Beach Resort. Jam sekarang menunjuk pukul 2.40 petang. Sangat panas. Tapi berangin. Angin pun panas lah. Kita berehat dulu. Masuk mandi. Tak melangkah lah. Nah. Mandi lah. Oh. Mana? Bawah. Alamak. Tunjuk. Betul-betul empat ngam-ngam. Alhamdulillah. Saya. Kepenatan. Jadi main volleyball sekejap. Lepas tu dah habis main volleyball, semua berehat sekejap tepi lautnya. Pantai Pangkalan Barak. Ramai orang petang ni. Ni lagi petang lagi seronok ni. Lagi duduk lah. Ya, dekat tepi apartmen ni ada kolam mandi. Jadi mereka semua sedang berendam. Ya, sebentar lagi aku pula nak berendam. Hello Jip. Nanti. Okey. Right. 1, 2, 3. Ada
Tengok, yang kali buat rambut macam atuk tu nampak. Tak basah rambut. Atau mana kat mana? Ya. Orang tak tahu Okey, kita sekarang akan ikan bakar sambal cencalo. Celup tepung, masakan panas dan nasi lemak crispy. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Perut sudah lapar. Buat makan. Alhamdulillah. Ya, apa dia ada makan dia? Ikan bakar ni macam menarik ni. Ikan jenak. Ini tengah. Mana besar? Ada ini dengan sikit. Kita kan. Apa? Ya. Makan tak? Apa sedap? Inilah kedai makannya. Best. Di pantai tu baik nama. Dia boleh. Dia caranya potong kaki pun. Kita lah sambal. Ke asal boy je. Rekod balik ada durian ni. Bagi orang asam. Dan cek. Yang ni ada bicik sini. Paman. Paman mangkuk. Oh, ya. Apa ayam ni? Kau nak makan tangan ke apa? Tak payah. Nanti duit. Ambil ni. Apa? Suasana di waktu pagi di pantai Pengkaran Balak. Tenang je. Orang ramai ni tu. Hari Minggu. Berehat. Kita berbalik. Kita berehat dulu. Sarapan dulu. Aman-aman dulu kan. Baru boleh kan.
Okey, jom kita berhenti makan durian sekejap lah dekat Epic Fruits. Okey, di mana ni Masjid Tanah kot. Channel apa tu? Channel apa? Kan, durian dah beli. Ambil lah channel biasa kan. Ya. Betul Makcik. Kali ambil yang 100 ke tu? 600. Kamera. Tadi yang ada tu. Amboi. Boleh anu video. Dari mana ni? Balak ni. Dia orang mandi lauk. Baru sibuk nak bayar. Sampai kacang tak kosong. Okay, no problem. No problem. No problem. Kosong dia. Semua kau. Dia dagang kan? Kacang bagi saya semua. Nanti betul-betul datang macam mana? Allah Akbar. Assalamualaikum. Kita menari satu tu dulu. Makan seorang satu lah. Kita dapat udang merah. Tunggu pulut. Itu ada motor ni kan. Motor. Aduh, ini bahaya ni. Balik nak kena keluar balik ni. Udang merah. Merah. Sorry ya, bajet dah habis balik terus. Ya, sudah settle makan. Alhamdulillah. Sangat Di 88. Hotan. Hotan. Makan